Ustaz pernah sahur di negara ni, lepas tu tapi buka di negara lain, ada pernah? Ada pernah banyak kali itu. Ha. Sebab contoh macam pergi Kemboja kan dekat tak jauh Indonesia, so kerap sangatlah pergi pagi sampai dah berbuka dekat Kemboja. Contoh macam kita selalu memenuhi jemputan Perdana Menteri punya Perdana Menteri Kemboja kan, dia jemput buka puasa. Sahur kat Malaysia. Tiket flight, lepas tu sampai-sampai terus berbuka dekat Kemboja. So Indonesia, Kemboja, Laos tu pernah. Tapi lebih perit bila kita, kalau ini yang saya tak pernah rasa. Pengalaman dia bila daripada Malaysia dia pergi ke negara Afrika. Kita ada sahabat kita, rakan staff, dia bertugas, dia terbang daripada Malaysia, dia bersahur dekat Malaysia airport. Lepas tu terbang 7.30, penerbangan 11 jam. So 7.30 terbang, sepatutnya sampai kat negara tersebut dalam anggaran 11 jam tu dia kena sepatutnya kalau ikutkan dah berbuka lah. Dia akan sampai pukul 3 petang. Pukul 3 petang, betul. Pukul 3. Tapi pukul 3 waktu yang tu 11 jam adalah 3 petang waktu Malaysia. Tapi bila sampai Afrika dia kena patah balik lagi 5 jam. Sepatutnya pukul 5.30 dah boleh buka. Dia kena patah balik lagi 5 jam. Maknanya kena tambah lagi lah. Pasal tak terbit matahari. Jadi yelah. kalau itu antara pengalaman memang lebam juga sebabnya dalam keadaan musafir.